Okay, alright. Aku Dik. Korang tahu tak, dalam fotografi, lighting tu penting. Kalau lighting tak betul, gambar kau akan jadi gelap, flat atau hancur. Lighting sama dengan mood. Dari mana cahaya datang, macam tu rasa gambar berubah. Contoh, lighting keras untuk shadow yang tajam, vibe dia garang bro. Soft light pula, lembut, natural, macam sinaran pagi kat kampung pagi-pagi. Lighting ni boleh datang dari mana-mana. Matahari, LED, lampu bilik, candlelight pun boleh. Lighting dari belakang boleh hasilkan silhouette misteri-misteri gitu. Side lighting, drama dan dimensi. Tengok ni, terus gambar ada jiwa. Tengok muka aku. Tak perlu pergi mahal, guna lampu phone ni pun boleh jadi lighting. Lighting yang betul buat gambar nampak mahal, walaupun kamera kau biasa-biasa je. Cawan kopi pun boleh nampak macam iklan Zeus bila lighting dia kena. Nak nampak pro? Cuba 3-point lighting. Key, fill, rim. Boom! Ingat ni bro, kamera tangkap cahaya, bukan objek. So, lighting ni bukan sekadar cerah, tapi cara kau cerita suasana gambar tu. Main dengan cahaya, kau akan faham seni fotografi yang sebenar.